Tahu tak, pada 2005, di sebuah rumah jagaan warga emas di Rhode Island, Amerika Syarikat, kaki tangan jagaan warga emas di situ mula perasan sesuatu yang boleh dikatakan agak pelik dan ajaib. Seekor kucing terapi bernama Oscar sangat gemar berjalan dan menceriakan warga emas di situ. Namun, pada masa yang tertentu, Oscar akan melompat ke atas katil seorang pesakit, baring di atas katil bersama pesakit itu, dan Oscar tak mahu meninggalkan pesakit itu sendirian. Pada mulanya, jururawat di situ fikir itu hanya satu kebetulan. Sehinggalah mereka sedar satu corak yang agak susah untuk difahami. Setiap pesakit yang dipilih oleh Oscar akan meninggal dunia hanya dalam beberapa jam sahaja. Bukan beberapa hari, bukan beberapa minggu, tetapi hanya beberapa jam. Doktor memeriksa segala-galanya, rekod perubatan, keadaan kesihatan, tanda vital organ pesakit dan semuanya agak normal. Tetapi tiada siapa yang tahu bagaimana Oscar boleh tahu yang pesakit itu akan pergi untuk selamanya. Pakar saintis percaya bahawa Oscar mampu mengesan perubahan kimia dalam tubuh manusia yang berlaku tepat sebelum kematian. Sesuatu yang mesin perubatan moden sendiri tidak dapat kesan. Akhirnya, apabila insiden ini kerap berlaku dan kaki tangan pekerja di situ membuat keputusan yang luar biasa. Apabila Oscar berbaring di sisi seorang pesakit, ahli keluarga akan dihubungi secara senyap. Bukan untuk menakutkan ahli keluarga, tetapi untuk memberi mereka peluang yang terakhir untuk mengucapkan selamat tinggal. Sepanjang hidupnya, Oscar meramal lebih 50 kematian dengan tepat. Oscar bukanlah pembawa malang. Oscar juga bukanlah makhluk mistik. Dia hanyalah seekor kucing yang memastikan tiada siapa pergi sendirian di pusat jagaan warga emas di situ. Tapi pada 22 Februari 2022, Oscar juga pergi buat selamanya pada usia 17 tahun.